Okey, alhamdulillah baru tamat untuk, FP1 yang mana Hafiz Danish, berjaya berada di tempat ke-11 last minute dia potong oleh, Yang Malaka dan juga siapa dia, Kesut. Sebelum sebelum masa tamat tu dia berada di kedudukan ke-9 atau pukul 10 lah, top 10 jugalah. So masa yang agak baik. Okey, untuk FP1 ni macam biasa, David Almanzar lah telah mencatat masa terpantas dengan 1 minit 58 saat. Walau bagaimanapun kalau compare masa dengan yang all time lap record yang Voida tahun lepas lah 156. So mungkin petang ni masa ni akan lebih selaju lagi lah. So kalau untuk top 10 memanglah aku harap dia boleh berada di top 10. Esteban lah rupanya. Esteban dengan Yang Melaka lah berjaya memintas Hafiz Danish di lap terakhir lah. Kedudukan Danish di P11 dengan 1 minit 59.489, less pada 1 second lah. So masa ni insyaAllah aku rasa dia akan lebih baik pada waktu petang nanti. Dan untuk Litan ni pun timing dia lebih kurang 156 lah tahun lepas punya timing. So mungkin petang ni untuk praktis mungkin boleh 157 atau 156. Manakala untuk bakal teammate Hafiz Danish pada tahun lepas iaitu Valentin Pronie berada di P21 dan juga jiran tetangga kita lah, Veda Pratama berada di P20. Pada masa yang sama juga Brian Urete ni dia high crash tak silap tadi. So dia kena bawa ke medical. Nampak jalan pun ni bila bangun motor nampak terhencut-hencut lah. Semoga tak ada apa-apa lah berlaku kepada Brian Urete. Supaya dia boleh race juga untuk petang ni ataupun untuk minggu ni lah dia boleh terlibat dalam race. Jadi untuk akhir kata pukul 7 suku malam ni ada praktis. So Danish perlu mencatat masa untuk top 14 supaya dia terus layak untuk Q2 untuk esok lah. So kita doakan kalau tengok masa tadi insyaAllah aku rasa Danish mampu buat untuk turun direct ke Q2. So itu saja untuk pada hari ini.